Tuan-tuan, lama ke tuan-tuan kehidupan kita ni tuan-tuan? Kita baru lepas 3 stesen tuan-tuan Baru lepas stesen alam roh, kemudian stesen yang kedua di rahim ibu kita, dan sekarang kita berada di stesen yang ketiga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa panjang dah tuan-tuan, Nuh nak abang, panjang lagi benda duk tunggu kita tuan-tuan. Sementara nak berada di dua pilihan yang terakhir, sama ada neraka atau syurga Allah Subhanahu wa taala. Lepas ni mau tak mau kita akan pergi ke barzah, stesen yang berikutnya yang keempat tuan-tuan. Sama ada barzah itu akan menjadi kita punya taman daripada taman syurga atau lubang daripada lubang neraka. Mudah-mudahan benda yang baik itulah akan menanti kita di barzah, dilapangkan, diberikan cahaya seluasnya, direzekikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki-rezeki, sementara kita nak menunggu stesen yang kelima, iaitulah hari kiamat, kehancuran seluruh semesta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai ketika detik waktu yang ditentukan oleh Allah, maka kita akan berada di stesen yang keenam. Ditiupkan sangkakala yang kedua, dihidupkan kembali seluruh manusia yang pernah hidup daripada zaman Nabi Adam AS sampailah manusia terakhir sebelum kiamat. Bermula dengan bangkitnya Nabi SAW, kemudian kita akan keluar tuan-tuan dalam keadaan terpinga-pinga, dalam keadaan kita merasakan apa ni, aku kat mana ni. Tengok kat belah kiri orang duk menjerit, tengok kat depan orang duk menangis, tengok belah sana ada yang berjalan dalam perut yang besar, tengok belah belakang ada yang wajah dia serupa kera, serupa babi, serupa anjing. Tengok belah atas pula, belah tepi sana nampak wajah hitam, tengok belah tepi tu duk nampak tenggelam dalam peluh. Kita nasib kita pun tak tahu macam mana tuan-tuan. Kemudian dalam keadaan itu akan dihalau pergi ke mahsyar tuan-tuan. Tunggu pula di sana di atas satu waktu yang tak dapat digambarkan betapa lamanya tuan-tuan. Tunggu daripada cerah mai gelap, daripada gelap mai cerah balik tuan-tuan, dengan hiruk pikuk dia dengan Allahu Akbar. Kemudian barulah kita akan bergerak pula, kita semua ni akan pergi cari Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu, minta mereka doa ke Allah supaya dimulakan hisap. Tak larat tunggu dah. Pergi kat Tok Adam kita tak boleh, Tok Nuh kita tak boleh pergi seorang-seorang, sampai ke akhirnya kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru nak mula hisap tuan-tuan. Satu good news lah yang kita boleh abang pasal hisap ni, Nabi SAW bagi tahu umat dia akan dihisap terdahulu. Tuan-tuan, umat Nabi berapa ramai tuan-tuan? Nabi wafat 1400 tu lebih tuan-tuan. Turn kita nombor berapa tuan-tuan? Terang nak dipanggil nama kita. Waktu dipanggil nama kita pula tuan-tuan, kita akan duduk di kandang saksi itu, duduk di hadapan Allah dalam keadaan mulut tak boleh berkata-kata. Semua anggota akan menjadi saksi, malaikat-malaikat pencatat akan menjadi saksi, akan ditayangkan balik segala amalan-amalan kita. Kalau banyak keburukan daripada kebaikan, hisap kita itu akan menjadi satu azab. Allah Ta'ala akan hisap dengan detail tuan-tuan. Satu persatu akan disemak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu baru diri kita, ibadat kita. Selesai ibadat, Allah Ta'ala akan buat satu seruan pula, siapa-siapa ada masalah dengan hamba aku ni, keluar habis semua orang yang pernah kita kutuk, yang pernah kita curi, yang pernah kita fitnah. Semua kan waktu tu meminta hak mereka di hadapan Allah. Satu persatu akan mai ditunjuk, betul tak? Oh betul, time-time sekali-sekali dia ni kata kat aku, dia ni fitnah aku, dia ni curi barang aku. Waktu tu nak buat macam mana tuan-tuan? Habis amal kita diberikan kepada orang, paraid habis. Sampai dah settle apa semua dah tuan-tuan, bergerak pula session berikutnya, pergi kat timbang Al-Mizan. Di sana akan berdiri sesusuk tubuh mulia Nabi SAW. Kalaulah kat dunia ni kita mempertahankan Nabi, mengikut sunnah Nabi, tiap-tiap hari selawat kat Nabi, insya-Allah Nabi akan bantu kita tuan-tuan. Dah habis hisap tadi, dosa pahala kita dah memang clear dah, hak tu saja yang tinggal, maka akan ditukar dalam bentuk jirim, benda yang ada berat. Dosa, benda tak baik letak belah kiri, benda elok, pahala letak belah kanan. Tengok mana berat. Kalau berat belah kanan, alhamdulillah tuan-tuan. Berat belah kiri, masalah tuan-tuan. Lepas tu dah habis tu pula jalan pula nak pergi ke As-Sirat. Sebelum tu nampak telaga Nabi SAW. Semua orang yang lalu akan pergi kat telaga Nabi. Berapa ramai yang kena halau tuan-tuan. Hidup tak pernah nak mempertahankan Nabi SAW. Tak teringin rasa nak berhidupkan sunnah Nabi. Selawat kat Nabi pun jarang-jarang, maka akan dihalau tuan-tuan. Haudun Nabi ni tuan-tuan, air dia lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada embun tuan-tuan. Sekali minum mudah-mudahan tak dahaga selama-lamanya. Pengiktirafan kepada orang yang sangat cinta dan mengasihi Nabi SAW. Kemudian last akan pergi ke As-Sirat tuan-tuan, yang digambarkan titian yang sangat gelap, sangat licin, sangat tajam dan sangat nipis tuan-tuan. Yang boleh menyebabkan kita berjalan atas tu bukanlah disebabkan terrornya kita balancing badan tuan-tuan, tak. Hanya amal ibadat kita saja yang akan membawa kita jalan atas tu tuan-tuan. Kalau cantik amal ibadat kita tuan-tuan, ada yang akan lalu sepantas kilat, ada yang akan lalu sekelip mata, ada yang akan lalu macam kuda berlari kencang seperti burung berterbangan, ada yang akan berlari, ada yang akan berjoging, ada berjalan, ada merangkak, ada mengesot.
dan ramai yang akan jatuh tuan-tuan. Sebab as-sirat ni tuan-tuan, satu titian di atas neraka, hujung dia syurga. Orang munafik, orang kafir awal-awal sekali akan jatuh tuan. Tak ada nak pijak, jatuh siap dah tuan-tuan. Bukan nak kata lah tuan-tuan, kalau mengesok pun mengesok lah tuan-tuan. Jangan jatuh sudah tuan-tuan, jangan jatuh. Sampai di hujung alhamdulillah tak jatuh, masuk dalam syurga Allah. Di situlah baru penamat perjalanan kita tuan-tuan.